bawa motor dah ada orang boleh tolong spray tayar. Tengok Azrael. Assalamualaikum and selamat pagi. Hello and hi gang. Hampa bersama saya Din X-Pi. Okay. So alhamdulillah. Alright, syukur kita dapat bersuara lagi dalam video kali ini. Okay. So kepada hampa yang support saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak. Okay. So kepada yang belum lagi tekan butang subscribe tu, hampa tekanlah, bantu saya ringan-ringankan jari hampa. Tekan butang subscribe tu. Okay. And then hampa like and share. Kemudian komen. Okay. Komen dekat ruang bawah tu. Okay. Ruang kosong di bawah tu hampa boleh komen. Hampa boleh kongsi pengalaman ke apa sajalah. Kalau saya macam saya ada tukar barang ke apa ke, hampa boleh kongsi barang-barang apa yang hampa tukar kan. Kemudian hampa juga boleh sumbangkan idea hampa. Okey, hampa ada idea untuk saya tambah baik dalam video saya akan datang, hampa komen je lah kat bawah, beritahu hampa nak suggest saya tempat ke apa ke saja, hampa boleh komen dekat ruang bawah. Okey, bagi pendapat hampa, tanda hampa support saya. Okey, jangan tengok saja kan. Jadi hampa komen je lah dekat ruang bawah tu. Okey. So cuaca hari ni alhamdulillah Perlis lah ni memang tengah dilanda panas. Memang panas yang amat-amat. Panas tapi angin tak ada. Dia macam kalau belah ni orang kata angin mati ya. Angin mati, angin tak ada langsung kan. Tapi panas yang amat-amat. Allahu Akbar. Apalah semua ni mai daripada Allah. Panas dia pun bersebab kan. Okey. So video pagi ni adalah saya on the way ke University dekat Sungai Cucur, University Unimed dekat Sungai Cucur sebab ada event auto show. Dan pemotoran je lah lagi kan. Babak pemotoran je lah. Saya pun tak apa nak pasti sangat. Cuma yang saya tahu ada event auto show. So saya nak ke sana. Kita nak tengok lah apa yang menarik dekat yang ada di sana. Okey geng, kita dah sampai dekat University Alam, Sungai Cucur. Okey. So tapak event tu saya tak tahu belah mana. Saya cuba pusing-pusing dah tengok dulu. Kita tengok dekat mana tapak event tu kan. Oh sini kot. Dia tutup ni, macam tutup boleh masuk dah ni. Situ baik, mesin lah. Oh, parking dekat sini. Okey, kita dah sampai dekat University Alam Sungai Cucur. Okey, program ni bawah KBS saya rasa. Majlis Belia, pernah sambutan Hari Belia Negara 2025 peringkat negara Perlis punya. Okey, tu dia buat kat Sungai Cucur. Okey, so ada banyak bus-bus dalam ni.
Okey, sebelah sini banyak bus-bus makan. Sebelah sini adalah bus-bus sikit macam ni. Dia buat mini zoo, one in zoo. Okey. So siapa masuk RM5 seorang. Di dalam tu ada RM5 seorang. Dalam ni ada mini zoo. Nampak dah. Okey geng. So ini telah tempat auto show. Alright. Helmet bell lamanya. Saya ada sebiji bell telok. Ni memang original kan. Dia pakai KSGB lah. Tapi helmet bell. Saya ada sebiji bell tahun 98 99 saya beli masa tu. Saya ingat. Allah. Memang ni. 7 button. Ni 7 button ni. Boy button duduk atas. 2 button kiri dan kanan. 7. Naik. So yang lain yang ni tu show motor. Paling rare. Dia gerak kedut. Pasang nak dia ada topi kan, lebih kami lagi. Oh, RGX. Payah jumpa lah RGX. Tapi nak elok. Ni wave. Gamma Triple S. Ya. Ni nak ambil semua lagi kan ni? Lama dah pencet tak? Habis orang lain tak boleh bawa balik pela. Oh lo. Ibrahim. Lawa. Lawa geng. Ni motor championnya ni. Tak jual Tak jual motor champion ni. Champion. Silap tak bawa motor dah ada. Orang boleh tolong spray tayar. Tak ada. Pakai orang lain balik bawa balik motor. Oh, ayam. Ni pela semua duduk ada orang kat dia. Tengok. Hello. Ya. Ha? Kat ni kali bukit runner. Runner. Okey, tadi motor kawan saya. Dia masuk. Memang boleh kat dia. Motor dia paling elok. Ni tak pasti. Ni masuk juga kot kategori ni. TZM. Okey, dulu ada lah saya sebiji TZM. Saya ingat nombor plate apa saya punya. Azroy. Mana mau cari geng Azroy. Azroy sudah parking. Allah geng. Saya cari sebiji ni. Abang model naik santai. Payah dapat. Saya jumpa kat Kelantan sebiji. Dia nak tolak pun dalam 5,000 macam tu.
memang Tak best. kuat kan? Ni. Memang best. Kamtan. Ini geng-geng memang kategori standard cam yang standard punya. Dah lah bawah sikit-sikit. Banyak standard. Pakai brush geng, brush. Ni rare. Dulu pakai yang ni. Memang rare. Moplik pun bapak besar kita bawa. Harga kacang. Memang rare. Okey, ni kategori geng-geng kereta pula. Enjin macam-macam. Kategori semua geng-geng kereta. Belah sana lori. Okey. Belah sini semua geng kategori kereta. Dan di sebelah sana kategori geng lori. So ada 3 kategori lah. Motor, kereta dengan lori. Okey. So ini kereta yang pernah terlibat dengan kejohanan rally yang ada di Malaysia. Okey, kita pernah masuk ni. Kereta. Okey, kita pernah masuk macam-macam kelas. So ni siap naik gambar depa. Okey, penglibatan depa. Okey, kau pernah dapat nombor 2 main boosting gini ya. Nombor 3, nombor 2 apa semua ada lah ni. Okey, kategori-kategori yang depa dah sertai. Championnya Darajo yang okey geng. So alhamdulillah. Alright. Dah selesai dah lah. Saya pergi tengok event auto show sempena Hari Belia geng. So event ni dia buat sempena sambutan Hari Belia bagi peringkat negara Perlis. Okey, dia tapak dekat Universiti Alam. Alright. Sungai Cuh-Cuh. Okey. So adalah juga sambutan untuk kategori auto show ni. Walaupun tak banyak tapi ada penyertaan, alhamdulillah kan. Banyak jugalah yang kata motor rare ni kan. So sekarang saya nak bergerak pulang ke rumah. Okey. Saya nak balik ikut jalan ni lah. Lama tak balik jalan ni. Sambil itu boleh lah pusing-pusing, bagi panas sikit enjin. Oh lama. Ni game motor remo ni kan. Assalamualaikum. Ini rare semua. Oh, depa genre semua. Mungkin mereka ni nak pergi ke tapak event lah kot rasanya kan. Ok geng. So alhamdulillah video saya pun sampai sini saja. Alright, terima kasih kerana sudi menonton. Ok, so siapa yang belum subscribe, subscribe. Alright, bantu saya dengan subscribe, like, share dan komen. Alright, komen lah dekat ruang bawah. Kalau anda ada idea
untuk saya menambah baikkan lagi video saya ke, ataupun buat lagi konten-konten lain lagi ke, InsyaAllah kau komen saja dekat ruang bawah. Okay, sama ada saya balas dalam bentuk video ataupun saya balas dekat ruang komen tu, ruang komen di bawah juga. Okay, InsyaAllah. Tapi mungkin saya akan balas dalam bentuk video kot nanti. Okay, so terima kasih. Sampai kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum and bye bye.